Saya mudahkan korang boleh rujuk dekat sini. Saya senaraikan 5 asam pedas yang ada dekat Muar. Saya pergi hari tu. Yang pertama ni asam pedas Askar Pencen. Lokasi dia dekat Tanjung Agas, tak jauh daripada NSK Muar. Saya suka makan dekat sini sebab kuah dia serve panas-panas. Kalau boleh jangan terus hirup, nanti kebas lidah kau. Asam pedas yang kedua ni agak famous juga. Nama dia asam pedas JJ. Sebab apa dia JJ? Sebab dia duduk dekat Jalan Jonet. Dekat sini kalau tengah hari memang sentiasa ramai orang. Ikan yang diguna pun memang ikan fresh. Kedai dia ni bukan orang tempatan yang datang makan dekat sini, tapi orang luar daripada Muar pun datang makan dekat kedai ni. Harga dia berpatutan, servis dia pun cepat. Yang ketiga ni dia lain sikit, meniaga bawah pokok. Dia punya nama asam pedas Kak Yah. Untuk pengetahuan korang, 5 kedai yang saya pergi ni 5-5 rasa dia berlainan. Asam pedas Kak Yah ni pun sama, dia letak dalam periuk macam tu, kita nak baru dia ambil. Boleh dikatakan semua yang ada tu dia serve panas-panas. Walaupun meniaga bawah pokok je kan, dia punya ramai orang, masya-Allah. Kedai ni Melayu, Cina, India semua makan sini. Betul-betul orang tempatan punya pilihan. Sesuai bawa family makan sini. Yang keempat ni bawah pokok juga. Dia punya nama asam pedas Kak Pit. Dekat sini kalau boleh jangan lambat-lambat sebab dia cepat habis. Dekat sini lain pula corak dia. Saya nampak orang tua-tua ramai lepak sini. Sama juga asam pedas dia panas. So jangan terus hirup. Lidah kalau dah melecur, potong mood terus nak makan. Dekat sini pun sama, dia gunakan ikan-ikan fresh. Puas hati juga makan dekat sini. Yang kelima ni asam pedas telur ikan dekat Tanjung Agas. Dekat sini siapa yang nak makan asam pedas yang kuah dia pekat boleh cuba dekat sini. Kuah dia memang sentiasa panas. Yang paling famous sebenarnya dekat sini telur ikan. Tu sebab dia berani letak nama dia asam pedas telur ikan. Kalau daripada Melaka sebelum jambatan, tengok sebelah kanan, dia berniaga dekat Medan Selera. Macam saya cakap tadi, 5 kedai saya pergi, 5-5 rasa berbeza-beza. Korang boleh pergi cuba sendiri, rasa sendiri. Yang paling penting, kelima-lima kedai ni rating dia semua tinggi. Boleh save video ni, kalau ke Muar boleh singgah ke kedai-kedai ni. Okay, bye.